Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran akhlak. Tajuk yang keempat iaitu mengenai dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin arhamna. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, objektif cikgu pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian lidah dengan betul, kemudian menjelaskan peranan lidah dalam kehidupan dengan betul, dan ketiga menerangkan cara memelihara lidah daripada melakukan maksiat. Okay, pengertian lidah adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan untuk berkata-kata. Okay, maksudnya kita ni bercakap. Okay, peranan lidah yang pertama ialah berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang kedua, menyampaikan ilmu pengetahuan ketika memberi nasihat kepada manusia. Yang keempat, menyatakan segala hajat yang berada di dalam hati. Yang kelima, mengajar manusia ke jalan Allah dan akhirat. Dan yang keenam ialah berdoa. Okay, cara memelihara lidah. Lidah ni hendaklah dipelihara daripada yang pertama berdusta, yang kedua memuji diri sendiri, yang ketiga mungkir janji, yang keempat melaknat semua makhluk Allah, kemudian yang kelima mengumpat, yang keenam mendoakan seseorang dengan doa kejahatan, yang ketujuh mencela perkataan orang, dan kelapan bergurau senda. Okey, itu saja, dan penerapan nilai akhlak mengenai dengan lidah ialah kita ni hendaklah sentiasa bercakap benar dan menjaga hati orang lain, berfikir sebelum kita ni bercakap dan menggunakan lidah untuk kebaikan sahaja. Okey, fatahallahu alaikum, ila liqa, ma'assalamah.